Dan sebaik tiba, dia terus meluru ke arah jasad suaminya yang sudah terbaring dalam lumpur sawah. Pada waktu itu, 10 minit lagi untuk azan maghrib. Saya urut dada arwah, buang selut di badannya dan berdoa agar Allah permudahkan urusannya. Saya tak sangka arwah pergi dalam keadaan macam ni, kata isterinya dalam keadaan sebab. Dalam kejadian tragis itu, Nasir ditemui maut dengan kepalanya terputus daripada badan selepas dipercayai ditetak oleh adik iparnya sendiri dalam satu pergaduhan di kawasan sawah berhampiran rumah mereka. Pasangan itu dikurniakan 2 anak lelaki berusia 7 dan 12 tahun. Tambah Marliana lagi, arwah suaminya seorang yang sangat penyayang, rajin bekerja dan sangat rapat dengan anak-anaknya. Pokok-pokok di halaman rumah semua dia yang tanam. Dia bela kambing, ambil upah tabur padi dan setiap hari dia yang akan hantar serta ambil anak-anak kami dari sekolah. Tambah Marliana.